Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi kita hari ni. Hari ni aku nak buat ulasan sikit tentang rombakan kabinet daripada Pening Act kita kemarin. Kemarin ni Pening Act kita dah umur dah kan. Kabinet baru dia ada hak kosong dia tukar. Tapi yang nak herankan sikit tu Hana Hyuk ni dia Menteri Belia dan Sukan dah. Tapi kemarin ni PN umum tukar dia jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Wilayah. Maknanya jawatan tu macam kita kata ada perbincangan dan ada permintaan untuk jadi menteri wilayah ni dibagi kepada kota kepada DAP kan. Sebab kita tu dah jana DAP ni. DAP ni memang dia nak menguasai bandar. Sebab tu dia nak buat pilihan raya kerjaan tempatan kan. Tapi rakyat tak setuju, Perdana Menteri sebelum tak setuju. Lalu ni apabila berlakunya DAP pihak kalah di Sabah, maknanya DAP buat wayang macam-macam lah kan. Sebenarnya dia nak jawatan tu apabila pegang jawatan Menteri Wilayah dan Menteri Wilayah ni maknanya dia menguasai lah 3 wilayah. Wilayah Kuala Lumpur, wilayah Putrajaya dan wilayah Labuan kan. Maknanya agenda DAP ni memang macam tu lah. Dia punya cerita dia. Dia nak menguasai seluruh bandar di Malaysia ni. Jadi itu saja. Sekian.